Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai program ziarah mahabbah pada kali ini yang mana telah dijalankan di Kampung Pancu, Hulu Besut, Besut Terengganu. Jadi alhamdulillah kita telah berjaya membantu dan menyantuni 10 keluarga di Kampung Pancu, Hulu Besut, Besut ini. Saya Kamar Zaman bin Sulaiman, selaku pengurusi JPKK Kampung Pancu. Hari ini mengucapkan berbanyak terima kasih kepada NGO Muslim yang sudi hadir buat ziarah mahabbah ke rumah-rumah penduduk kampung yang doaih lah. Lepas tu Kak Amah sendiri ada buat kerja ke? Juga pun jumpa dengan kakak dia tengok cacat sorang. Mana? Ada. Tak tahu lembek kan. Jalan Okey je lah. Umur berapa dia? Dia tingkat tadi 5. Tingkat terima. Okey, kalau umur kan tingkat terima ni. Berarti tak sekolah lah dia nya. Maknanya daripada kecil lagi lah. Ada kecil lagi lah. Dia memang terlantar, memang orang yang kena, kita kena urus dia lah. Anak dia tak cukup bulan. Tak cukup bulan. 7 bulan anak dia. Maknanya efek daripada situ lah. Lepas tu memang tak boleh jalan. Kecek boleh? Kecek boleh. Kecek boleh. Tak nak jalan lah. Terletak gitu lah. Kau duduk negak? Dia tidur tak tidur netek kot dia mukul gitu. Sudah negak gitu? Negak. Lelaki pun Boleh. Maknanya sepenuh masa memang kena Kak Amah jaga dia lah. Pakai pampers apa semua lah. Pampers ke apa. Mandi. Coba jaga dia lah. Kali tu nak kerja ke apa tu. Umur 18 dah ni. Assalamualaikum. Boleh cakap tak? Alah malu lah dia. Maknanya dia memang tak besar setahun ni lah. Dia pandai dua perkataan tu je. Nak tu. Hak tu pun Pampers kita ingat kau pakai pampers orang tua apa, pakai pampers baby lah. Yalah, orang kecil. Bawa akibat, ya Allah. Dalam Malaysia kan tak ada orang lain dia lah. Tak. Banyak payah nak jumpa. Allah. Jadi saya, Khairul Hafizi bin Zawawi, mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin program ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hambanya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.